Saya amat-amat menyesal apa yang lah saya buat pada ketika itu. Saya ada hubungan percintaan dengan tomboy tersebut. Bila dia balik rumah, dia selalu melepaskan rasa tension dia, rasa marah dia kepada saya dan anak-anak. Kalau dia marah anak-anak, kalau saya macam make up anak-anak, dia akan pukul saya. Dan kalau ada dia marah saya ke apa ke, kalau anak saya bersuara atau anak saya halang, terutama anak sulung, dia akan sepak, dia akan terajang anak saya. So saya bawa anak saya yang 3 orang tu dalam keadaan yang tak berapa nak normal pada masa itu. Saya bawa nak terjun jambatan dan saya suruh anak saya yang bongsu tu terjun dulu. Kalau saya terjun, kalau anak saya tak terjun, siapa nak jaga anak? So saya suruh anak saya terjun dulu. Sebab bila anak saya tak ada, saya fikir saya pun lega dah. Tak perlu fikir apa-apa pada ketika itu. Nama saya Linda. Saya berasal dari negeri Terengganu dan umur 38 tahun. Saya berasal daripada family yang agak susah. Saya adalah anak yang nombor 1 daripada 7 orang adik-beradik. Kesusahan kita orang adik-beradik adalah pernah satu hari nak raya tu, arwah bapa tak ada duit nak ambil baju raya. So kita orang upah tailor untuk jahit baju raya. So pada pagi raya tersebut, kita tak ada duit untuk ambil. So arwah ayah merayu tailor tersebut untuk ambil dulu, baru kita nak bayar kemudian. So baju raya kita orang adik-beradik tu dicampakkan ke muka arwah bapa saya lah pada ketika itu. Saya seorang yang tak disukai orang kampung, terutama kaum lelaki. Bila dekat sekolah, saya bergaul dengan semua orang. Tapi bila dekat kampung, saya cuma duduk dekat rumah je, jaga adik-beradik. Sebab dulu keluarga saya susah. Lepas tu diorang kata saya ni hodoh buruk rupa. So diorang selalu kat dalam bas sekolah tu, diorang selalu baling-baling batu kat saya semua. Pengalaman yang saya tak boleh lupa adalah bila semua kat dalam bas tu selalu tinggalkan saya untuk saya balik sekolah. Sebab masa ketika itu saya seorang je budak kat kampung tu, kelas nombor 1, dan selalu balik lambat sebab cikgu selalu habiskan kelas lewat. So diorang selalu turut on the bus tu tinggalkan saya, dan saya balik jalan kaki dari sekolah ke kampung saya, ke rumah saya dalam 20 km macam tu. Masa dalam kelas saya alhamdulillah selalu top 10. Lepas tu saya adalah seorang pengawas kat sekolah, dan saya aktif public speaking dan juga speech. Sebab after dapat result SPM, keputusan saya membolehkan saya untuk masuk SPA. So bila saya dah masuk SPA, saya dah lulus untuk tenggelugar SPA. Tapi masa ketika itu arwah bapak saya dengan mak saya tak ada duit sebab kita nak duty stamp semua. So saya terpaksa lupakan impian saya tu dan saya terus berkahwin. Perkahwinan pertama berlaku adalah pilihan family saya lah. Bagi saya biasa je lah. Cuma mungkin sebab bekas suami saya tu lebih tua daripada saya. So dia banyak ajar saya cara hidup berdikari, dan daripada saya dalam keluarga yang susah. So dia banyak ajar saya macam mana semua tentang kehidupan, dan ajar saya semualah. Perkahwinan tu tak bertahan lama, sehingga 14 tahun saja. So 14 tahun dan kami mempunyai 4 orang cahaya mata, 2 lelaki 2 perempuan. Lepas tu kami bawa arwah masing-masing lah. Masa saya masih lagi dengan bekas suami saya ada mengenali seorang tomboy. Dan daripada situ saya selalu meluah kepada dia apa yang terjadi dalam hubungan rumah tangga saya lah. Dan dia selalu mengambil berat tentang diri saya, selalu kontak saya dan selalu ajar saya ini tentang rumah tangga saya. Pada mula saya kenal dia selalu ambil berat, selalu call saya. Dia selalu tanya pasal anak-anak saya. Pernah datang kalau macam saya ada masalah, saya nangis, dia pernah datang daripada tempat rumah dia ke rumah saya lah pada ketika itu. Dia pandai ambil hati saya dan dia ambil berat tentang saya lah. Dia adalah seorang anak sulung, dia seorang peguam, dan dia tak disukai family dia. Dan kalau dari segi family dengan saya, dia akan lebih utamakan saya lah daripada family dia. Saya ada hubungan percintaan dengan tomboy tersebut. Kerana saya pernah dikecewakan oleh suami saya, di mana saya letak full heart untuk suami saya, dan saya seorang suri rumah, saya buat ini dah sehabis baik untuk suami saya.
dan pada saya sedih ke apa ke, tomboy tersebut ada dengan saya dan selalu bagi rasa macam safety untuk saya. Saya fikir sebab mungkin dia boleh setia dengan saya, dia boleh jaga saya sebab dia perempuan dan mungkin perempuan lagi memahami perasaan perempuan. Pada awalnya penerimaan dia dengan saya dan anak-anak okey, tak ada masalah. Dia yang selalu ajar saya kalau macam saya ada stres tentang anak ke, dia yang selalu ajar saya. Penerimaan anak-anak pada mulanya tak berapa okey, tapi selepas dia dalam awal kita orang kenal, tomboy tersebut selalu beli hadiah untuk dia, selalu bawa dia makan, selalu bawa dia jalan. So anak-anak mula rapat dengan dia dan dia layan anak perempuan tu macam anak dia sendiri. Mungkin anak-anak lihat dari segi saya panggil dia baby, dia panggil saya sayang. So mungkin anak-anak sendiri faham sebab bila ada macam laki-laki tegur saya ke, anak-anak sendiri akan cakap macam mami kan dah ada tomboy tersebut lah. Dia pandai ambil hati dari segi percakapan dia dan dia pandai memujuk. Antara momen-momen yang bahagia dengan dia adalah bila saya merajuk, dia akan bawa saya keluar daripada rumah kami untuk pergi jalan-jalan, ambil angin. Kalau ada benda yang tak kena, macam ada orang usik saya ke apa ke, dia akan standby kat depan saya untuk marah orang tersebut. Saya layan dia lebih daripada saya layankan suami saya, which is semua kerja rumah, semua tanggungjawab as a wife saya buat untuk dia, seperti mana saya buat kepada suami saya dulu. Kehidupan kita orang sama macam suami isteri yang lain. Dia akan pergi kerja, saya akan tunggu kat rumah, masak untuk dia. Kadang-kadang tengah hari saya akan masak siap-siap, so saya akan pergi dekat office dia, tunggu dekat bawah parking. Waktu dia lunch hour, dia akan turun makan, saya akan teman dia. Keluarga saya tahu hubungan saya dengan dia dan keluarga saya tak suka benda-benda macam ni. Dan sejak itu saya tak ada balik kampung, tak ada kontak dengan keluarga saya. Keluarga tomboy tersebut boleh menerima saya seadanya, malah diorang anggap saya macam anak dia sendiri, dan kebanyakan expenses untuk keluarga dia pun kebanyakannya saya yang tanggung. Masa saya nak hidup bersama dengan dia, saya bawa sejumlah wang tunai, saya bawa semua simpanan saya kat dalam akaun, saya bawa semua barang kemas saya dan saya bawa kereta yang dibeli oleh suami saya kepada saya lah. Amount yang saya bawa pada ketika itu dalam lingkungan ratusan ribu. Saya banyak support tomboy tersebut sebab di awal saya kenal dia ni suka-suka tukar kerja. Kalau kerja ni tak okey dengan dia, dia akan tukar kerja lain. So kerja ni tak okey, dia akan tukar kerja lain. So expenses, perbelanjaan semua mostly saya, dan pada mula saya duduk dengan dia pada ketika itu, sewa bilik pun saya yang bayar selama 1 tahun. Apa yang saya nak ceritakan ini adalah lepas pada saya duduk dengan dia dalam tahun pertama tu, semua okey, semua macam dalam keadaan biasa, dia masih sayang saya lagi apa semua. So start daripada tahun kedua, dia dah dapat kerja baru. Kerja tu pada mula awalnya dia tak nak terima sebab dia fikir jauh daripada parents dia. Tapi saya kata kita hidup ni kena berdikari walaupun kena jauh daripada mak bapak kita. So dia terima dan kita berpindah daripada Melaka kita berpindah ke. So start daripada hidup di tu, bila dia dah ada kerja tetap, satu persatu nampak dia macam dah berubah dari segi layanan, dari segi dia balik rumah, apa saya masak dia dah macam selalu komplain, rumah apa semua dia komplain. Sehinggalah saya ambil anak saya. Tahun ketiga saya ambil anak saya semua. Start pada tu, masa ambil anak tu saya bawa ketiga-tiga biji kereta saya semua, dan dia menasihatkan saya untuk menukarkan ketiga biji kereta tersebut atas nama dia, atas dasar katanya nanti bekas husband saya boleh tuntut harta sebejarian. Dan bila dah tukarkan tu, start itulah dia dah lain macam dengan saya, dengan anak-anak. So bila dia nak pergi kerja pun dia dah tak guna kereta dia selalu guna kereta saya, dan dia selalu ada outstation, which is sebenarnya outstation tu tak wujud pun sebab saya kadang-kadang saya ada selalu call dekat office dia. So bila dapat tahu dia ada pergi jumpa perempuan sana, perempuan sini, dan bila dia balik rumah dia selalu melepaskan rasa tension dia, rasa marah dia kepada saya dan anak-anak. Kalau dia marah anak-anak,
kalau saya macam make up anak-anak, dia akan pukul saya. Dan kalau ada dia marah saya ke apa ke, kalau anak saya bersuara atau anak saya halang, terutama anak sulung, dia akan sepak, dia akan terajang anak saya. Dan dia juga pernah mengurung anak sulung saya dekat bilik store, sebab anak sulung saya ni macam dah anti sikit dengan dia. Sejak dapat tahu, dia selalu curang, sebab anak-anak saya selalu dengar dia call dengan perempuan lain dekat garas rumah. Kereta yang dimasukkannya adalah Mercedes, Mazda dengan Alphard. Kereta tu semua dah habis bayar, memang tak ada apa-apa hutang. Dia cakap pada saya yang kalau saya tak tukar, nanti saya akan hidup susah sekiranya husband saya minta balik kereta tu untuk harta sepencarian. Dan disebabkan dia seorang peguam, saya percaya cakap dia lah. Sebab dia kata nanti kalau dah tuntut, so kereta tu 3 biji tu akan dijual dan saya pun takkan dapat kereta tu. Kalau saya dapat duit pun saya takkan banyak sebab saya seorang suri rumah. Saya memang izinkan untuk pertukaran nama tersebut sebab pada waktu itu saya memang percaya apa yang dia cakap. Sebab dari segi kehidupan saya pun dia yang sentiasa uruskan. Saya amat-amat menyesal apa yang saya buat pada ketika itu. Selepas pada kita dah tukar kereta semua, dia selalu curang dengan saya, perempuan sana, perempuan sini, dan duit gaji dia tak mampu nak tanggung saya dengan anak-anak walaupun dia dapat komisen. So dia cakap dengan saya dia nak jual Mazda dengan Alphard tersebut. Dan Mazda yang dia jual adalah pada ketika saya dekat dalam ward kerana saya mengalami depression akibat perbuatan curang dia. Masa saya jual tu, saya tahu, cuma pada ketika itu saya berada dalam ward. Dia cuma hantar mesej dekat saya bagi tahu yang dia dah jumpa owner dan bersaksikan anak saya 2 orang lah masa orang datang nak beli kereta tersebut kat rumah. Saya masuk ward kerana dia selalu curang dengan saya dan saya tak boleh menerima kecurangan tersebut sebab saya rasa agak melampau sebab duit-duit yang dijual kereta tersebut dia akan habiskan kepada perempuan-perempuan kat luar. Selain daripada itu, yang selalu membuatkan saya trauma adalah dia selalu pukul saya. Dia selalu pukul anak-anak saya depan mata saya. Dan dia selalu dera anak di mana dia tak bagi buka aircon kat dalam bilik dan bilik anak pun tak ada kipas. So anak akan tidur berpeluh-peluh dan sekiranya saya bangun tengah malam untuk tolong anak, untuk bawa anak tidur dekat hall, dia akan maki saya dengan anak-anak. Dan sekiranya saya masak, dia akan kira bilangan, kalau seekor ayam tu dia akan kira bilangan ayam tu ada berapa masa saya masak. Sebab dia tak suka dengan anak saya yang sulung tu dan dia selalu tak bagi anak saya yang sulung tu makan sekali dengan kita orang dan selalu suruh makan bekas sisa apa yang ada. Dan dia juga selalu lempang anak perempuan saya sekiranya anak perempuan saya tak cuci toilet mengikut kehendak dia. Dan anak yang kecil tu dia selalu paksa untuk habiskan makanan sehingga muntah, dan sekiranya anak saya tu muntah dan kalau ada adik-beradik yang lain yang tolong, so kami semua akan dipukul lah. Dan saya dengan dia bila bergaduh je, dia memang akan naik tangan dekat saya, dia memang akan hentak kepala saya dekat lantai. Dia juga pernah hentak belakang saya dekat dinding sehingga saya masuk ward hospital. Benda tu yang membuatkan saya trauma lah sebab kehidupan kita orang anak beranak macam 360 darjah bertukar. Masa sebelum saya masuk ward tu, saya ada depressed tentang dia tak balik rumah, dia pergi berjumpa dengan perempuan lain dan saya driving kereta dan saya tersadar anxiety dekat tepi jalan dan orang awam yang tolong saya, dan sedar-sedar saya dah berada di hospital lah pada ketika itu. Dan bila saya berada di hospital, dia tak ada datang jenguk saya, dan kalau dia ada datang, which is kalau saya ada masuk ward lain, masuk ward lagi pada masa yang lain, dia akan datang dengan alasan just sekadar untuk tengok saya. Tapi bila macam saya selalu kontak anak-anak, so anak-anak akan cakap dia dekat rumah pun dia tak jaga makan minum anak-anak sendiri masak. So bila dia dekat rumah, dia banyak menghabiskan masa dengan panggilan telefon. Dan bila saya tak ada, lagi teruk dia bantai anak-anak semua, sehingga kan anak saya yang bongsu tu kalau dia balik rumah je mesti duduk dalam bilik sebab takut akan dia.
anak-anak selalu cakap dengan saya, suruh saya keluar daripada rumah tu, suruh saya balik kampung. Cuma untuk saya nak balik kampung pada ketika itu, saya malu muka dengan mak sebab saya dah buang family saya, sebab saya duduk dengan dia, sebab mak saya tak sukakan dia. Sehinggalah satu tahap tu di mana saya rasa macam dah terlalu over, sebab bila tiap kali gaduh dia akan ungkit, dia akan maki anak saya dengan panggilan anak haram, anak sial, menyusahkan lah semua, dan dia pernah menghalau anak saya semua. So bila anak yang sulung tu dah lari dulu daripada rumah, dia pergi rumah dia punya mak saudara dekat. So kami empat beranak masih lagi bertahan. Cuma sehinggalah satu kejadian di mana kami bergaduh teruk sampai dia naik tangan kepada saya. Masa tu dengan alasan dia cakap dia minta duit dengan saya, tapi saya dah tak ada duit sebab duit-duit saya semua dah habis licin. So saya bawa anak saya yang 3 orang tu dalam keadaan yang tak berapa nak normal pada masa itu. Saya bawa nak terjun jambatan dekat. Masa saya bawa tu, anak-anak tak cakap apa-apa. Sebab masa tu saya drive kereta, saya suruh anak saya nombor 2 tu pergi beli minyak tanah dekat Shell, dekat Petronas, tapi semua tak ada. So saya bawa sebilah parang, saya parking kereta saya dekat BHP, dan saya bawa anak saya irik tiga-tiga anak saya jalan kaki sampai dekat jambatan tu lah. So anak-anak cuma menangis, dan saya suruh anak saya yang bongsu tu terjun dulu. Sebab saya fikir kalau saya terjun, kalau anak saya tak terjun, siapa nak jaga anak? So saya suruh anak saya terjun dulu. Sebab bila anak saya tak ada, saya fikir saya pun lega dah. Tak perlu fikir apa-apa pada ketika itu. Apa yang berlaku pada ketika itu, dah ramai yang datang, orang awam datang. So ada ramai orang awam yang cuba tenangkan saya, nak ambil pisau dengan saya. Tapi saya menghalakan pisau tu kepada diorang. Dan sehinggalah pihak bomba datang dengan pihak polis datang. So saya bergelut dengan pihak bomba tersebut. Pihak bomba tu ambil saya punya parang tu. So kami dibawa ke balai polis yang berdekatan. Pada masa itu saya dah tak fikir apa-apa. Saya cuma fikir yang saya nak mati. Saya dah tak larat hidup dalam keadaan yang macam tu. Saya dah tak larat hidup tengok anak saya kena macam tu. Dan saya rasa macam dah tak ada siapa-siapa dengan saya pada ketika tu. Semasa awal-awal tu, duit tu saya belanjakan untuk sekolahkan anak saya, sebab saya tak pernah minta 1 sen pun duit daripada dia untuk saya sekolahkan anak saya, untuk apa-apa perbelanjaan harian anak saya, even baju raya anak saya semua memang semuanya duit saya sendiri. Kecuali kalau ada macam dia nak pergi out session, dia tak ada duit, dia akan minta duit saya dulu. Bila dia nak pergi rumah mak dia, nak beli barang dapur mak dia, dia akan minta duit saya. Dengan kata lain, kalau nak keluar daripada rumah kita orang, dia memang akan gunakan duit saya. Selain daripada itu, saya pernah tolong dia untuk langsaikan dia. Saya pernah tolong dia untuk langsaikan pinjaman peribadi di bank dia. Saya juga pernah settlekan dia punya bayaran kad kredit dia, hutang-hutang kad kredit dia. Anggaran semuanya dalam ratus ribu jugalah. Selepas pada itu, saya dimasukkan ke ward secretary dan anak saya dimasukkan kepada ward kanak-kanak, dan kita orang dibawa ke mahkamah. Dan mahkamah dah putuskan untuk saya tak boleh duduk bersama anak-anak sebab takut saya mencederakan anak-anak dan diri saya sendiri. So anak-anak di bawah perintah mahkamah dalam jagaan mak saya, di bawah pantauan Jabatan Kebajikan Masyarakat. So bila anak-anak dah duduk dengan mak saya, so saya lagi bertambah stres. Saya dah tak boleh nak jumpa anak-anak lagi dengan keadaan saya yang macam tu. Lepas tu tomboy tersebut, bila dia nampak saya menangis, saya rindukan anak, nak balik jumpa anak, dia akan suruh saya makan ubat depression saya. Dan mostly dalam keadaan macam tu, saya akan tidur saja. Sehingga pernah satu hari Jabatan Kebajikan Masyarakat ada call, ada hubungi saya untuk datang ke rumah untuk nak tengok keadaan saya sebab dia notice apa yang terjadi ni, dan dia menghalang Jabatan Kebajikan Masyarakat tu untuk datang rumah. Tapi pada masa dia duduk dekat luar, dia tengah berbual dengan telefon, saya curi-curi
boleh hubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk datang rumah juga. Selepas daripada kejadian tersebut, ada beberapa perkara yang terjadi masa saya dekat ward psikiatri, di mana saya lihat titisan air mata mak saya dan saya sujud kaki mak saya. Saya minta maaf dengan mak saya, minta ampun dekat mak saya dan saya sujud kaki mak saya. Dan mak saya yang minta saya untuk saya keluar daripada hubungan tersebut untuk anak-anak saya. Lepas kejadian tersebut, saya masih lagi balik rumah tu seperti biasa. Sehinggalah pada suatu hari, dia pergi kerja dan saya dah nekat untuk keluar daripada rumah tu, dan saya keluar daripada rumah tu dengan sehelai sepinggang dengan tidak membawa apa-apa. Saya tinggalkan semua. Pada ketika itu ada lagi sisa barang kemas saya yang sedikit dan juga kereta umur saya serta barang-barang rumah yang memang saya beli dengan duit saya. Lepas pada tu saya bawa diri, adik saya ada seorang dekat dan saya menumpang rumah adik saya lah. Masa tu belum jumpa anak-anak lagi, dan masa tu pun mak saya, adik-beradik yang lain semua tak tahu yang saya dah keluar daripada rumah tersebut. Sehinggalah hari raya haji, saya balik kampung dan saya menceritakan semuanya kepada mak dengan adik-beradik saya yang lain. Momen yang saya rasakan pada ketika itu adalah sejak 5 tahun saya duduk dengan tomboy tersebut, adik-beradik saya tak pernah mesej saya walaupun satu mesej bertanyakan khabar saya. Tapi bila masa saya duduk hari raya haji tersebut, adik-beradik saya semua meluahkan rasa tidak puas hati diorang pada saya, dan diorang cakap diorang rasa memang tomboy tersebut memang ada niat yang tak elok kepada saya. Sebab tu diorang cakap diorang sebenarnya bukan buang saya, cuma diorang tak boleh terima yang saya ni pergi kepada tomboy tersebut. Masa raya haji tu saya jumpa anak-anak semua dan saya cerita kat anak-anak semua yang saya dah tak duduk bersama tomboy tersebut dan anak-anak nak duduk dengan saya. Cuma saya cakap kita masih lagi tak boleh duduk bersama walaupun saya dah tak duduk dengan tomboy tersebut. Bagi masa untuk saya perbetulkan dulu keadaan, bagi masa saya untuk ada duit semula, bagi masa untuk saya pulihkan kesihatan saya. One day saya akan ambil balik diorang semua, dan saya minta diorang cuma bertahan duduk dengan mak saya. Walaupun anak saya yang bongsu tu almost setiap malam akan bisi saya menangis sebab nak duduk dengan saya. Lepas pada benda ni semua, life saya dah tak macam orang lain. Saya ada MDD dan PTSD. Saya dah tak boleh nak hadap orang terlalu ramai. Saya dah takut nak berjumpa dengan orang. Saya rasa menyesal sangat-sangat benda ni jadi. Kalaulah dulu saya tak masuk ke dalam dunia ni, mungkin anak-anak masih ada dengan saya. Mungkin saya masih lagi hidup mewah macam dulu. Tak macam sekarang ni, seolah-olah macam hadap dia apa yang ada kat depan, walaupun benda tu semua kosong. Selepas pada saya lari daripada hidup dengan dia, dia asyik ganggu saya. Dia attack saya buat live, maki hamun saya, anak-anak, mak saya, arwah bapak saya. Dia juga hantar orang untuk ganggu rumah mak saya dekat kampung. Dia hantar orang untuk ganggu rumah saya yang dekat saya duduk sekarang ni. Dan dia banyak cari kawan-kawan saya yang lain menceritakan keburukan saya. Secara overall, apa yang dah terjadi pada saya teramat-amat menyesal sebab tinggalkan anak-anak dulu. Lepas tu hidup dalam dunia yang macam ni, tinggalkan family semua. Saya, kalau boleh, saya nak patah balik, buat seolah-olah benda ni tak ada berlaku dalam kehidupan saya dengan anak-anak semua. Saya nak hidup saya dengan anak-anak dulu balik. Saya nak anak-anak saya yang ceria balik. Saya nak anak-anak saya yang bila jumpa saya sharing itu ini. Bukan yang macam sekarang. Dan saya pun nak saya yang dulu balik, walaupun saya tahu sekarang ni mungkin saya takkan dapat diri saya yang dulu balik. Dan lesson yang saya dapat adalah jangan sesekali cuba untuk masukkan ke dalam dunia tomboy ni, sebab once you dah masuk, bila you nak patah balik, you nak sesal balik pun, semua benda tu memang dah tak ada guna dah. Perspektif saya adalah jangan terlalu mempercayai kata-kata sesiapa pun. Untuk budak-budak muda yang berada di luar sana, saya harap bila korang semua ada niat nak berkenalan dengan tomboy ke, nak masuk ke dalam dunia macam ni, kalau boleh, seboleh-bolehnya jauhilah niat tu. Sebab dalam keadaan sekarang ni, kebanyakan tomboy-tomboy tersebut
mulut dia orang ni manis masa baru-baru nak cuba untuk hidup bersama dengan kita je. Once dia dah dapat kita, apa yang kita ada pun semua habis. Licin memang untuk dia je. Dan kalau you nak menyesal pun, after that memang semua pun dah takkan boleh patah balik. Dan daripada sudut agama pun, di sisi agama Islam pun, kita tahu benda ni adalah haram dan memang ditentang oleh kita punya masyarakat semula. Sekarang ni apa yang saya buat adalah saya jalani je lah hidup seperti biasa. Ada masa kalau saya ada duit, saya akan balik jumpa anak-anak, habiskan masa dengan anak-anak. Bila diorang cuti sekolah je, saya akan balik luangkan masa. Saya akan banyak menghabiskan masa dekat rumah, visi diorang, visi mak, visi adik-beradik. Dan kalau cuti, adik-adik akan datang melawat saya dekat